Saya jemput Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi. Saya ingin terus merujuk kepada butiran 01100 Jaguar. Sebelum ini saya telah membangkitkan isu akses air bersih di kampung orang asli dalam Parlimen Bentong seperti Sungai Gabong, Ulu Parih dan Sungai Dua Hulu. Dan untuk Ulu Parih saya telah dimaklumkan Paip Pahang akan menambah jajaran paip baru, manakala Jaguar akan memulakan projek pemasangan meter, pump booster dan tangki air pada awal tahun hadapan. Terima kasih kepada Kementerian. Namun begitu, saya juga berharap projek paip retikulasi di kampung lain seperti Sungai Dua Olak, Hulu Semei, Sungai Merjuk dan Sungai Bot juga dapat dipertimbangkan agar penduduk mendapat akses air bersih dan terjamin kesihatan. Seterusnya saya ingin menyentuh butiran 03200 Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat SPKR yang menerima peruntukan sebanyak 436.13 juta dalam belanjawan 2026. Satu pengembangan yang sangat positif selepas tiada peruntukan pada tahun 2024 dan 2025. Skim ini meliputi 5 komponen utama seperti PPRS, PLKK dan PBI yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Namun saya ingin tahu bagaimanakah proses permohonan yang dijalankan, agensi pelaksana yang terlibat serta sama ada kajian keperluan kawasan yang dibuat bagi menentukan keutamaan. Saya juga ingin mencadangkan agar sebahagian projek ini dilaksanakan di Bentong dan dipantau secara berkala supaya memberi impak jangka panjang. Tuan Tan Sri Pengerusi, saya ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan atas perluasan program Kampung Angkat Madani kepada 500 kampung dan sekolah Angkat Madani kepada 1,500 sekolah. Inisiatif ini wajar dipuji kerana menggalakkan daya saing dan pembangunan komuniti. Saya ingin tahu bagaimana kementerian merancang untuk terus menyokong kampung yang berjaya, sama ada melalui tambahan geran projek ekonomi berskala besar atau penambahbaikan infrastruktur asas. Saya juga mencadangkan agar kampung janda baik di Bentong dipilih dalam inisiatif Desa Kirana sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 kerana potensinya yang tinggi dalam pelancongan desa, sukan lasak dan inap desa. Namun kampung ini juga memerlukan penambahbaikan infrastruktur seperti lampu jalan, bekalan air mencukupi serta penyelenggaraan cerunan jalan bagi keselamatan penduduk dan pengunjung. Seterusnya saya ingin merujuk kepada butiran 020100 Prasarana dan 01707 pemasangan baru lampu jalan kampung. Di Bentong, saya telah memohon pemasangan lampu jalan baru di Kampung Janda Baik, Kuala Rempas, Jambu Rias, Lengkong dan Cinta Manis. Selain itu, beberapa kampung seperti Kampung Karak Setia, Kampung Baris, Kampung Hayat dan Sungai Kemahai memerlukan naik taraf serta penyelenggaraan lampu-lampu jalan ini. Kita amat memerlukan lampu-lampu jalan ini di kampung-kampung ini yang masih lagi kekurangan kerana dengan kekurangnya lampu jalan ini, ia juga akan memberikan kesan kepada keselamatan kepada penduduk pada waktu malam. Selain itu, kita juga perlu memerlukan naik taraf serta penyelenggaraan longkang bagi memastikan saliran air yang baik dan mengelakkan banjir kilat berlaku di semua kampung-kampung tersebut. Infrastruktur asas ini penting untuk keselamatan dan kesejahteraan penduduk kampung. Akhir sekali, Tan Sri Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 00400 pendidikan awal kanak-kanak di bawah kemas yang menunjukkan peningkatan peruntukan ketara daripada 18.99 juta kepada 82.75 juta pada tahun hadapan. Ini satu komitmen yang serius daripada kerajaan terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Inisiatif Tabika Smart Classroom yang memperkenalkan teknologi digital di prasekolah sebenarnya amat penting agar kanak-kanak kita didedahkan kepada penggunaan teknologi secara selamat dan beretika sejak awal. Terutama sekali dalam kita menghadapi cabaran media sosial pada masa kini. Bentong boleh masuk boleh sikit? Boleh, terima kasih Bentong. Tadi ada sebut tentang kemas. Saya cuma nak tanya sama ada Bentong setuju atau tidak. Dari segi tabika kemas ini, kita tak boleh hanya melihat di luar bandar saja, tetapi di kawasan bandar juga ada keperluan untuk tabika-tabika kemas. Dan ada permasalahan dalam kawasan bandar seperti Bangi adalah ada tabika kemas yang mempunyai cabaran untuk nak bayar sewa untuk premis kemas tersebut. Jadi mohon supaya ini juga dilihat oleh pihak kementerian. Terima kasih. Bentong setuju atau tidak?
Baik, Bangi. Masukkan ucapan Bangi dalam ucapan saya dan saya sangat bersetuju dengan Bangi sebenarnya. Jadi, Tan Sri Pengerusi, itu saja ucapan saya. Sekian, terima kasih.